hanyalah seorang murid sekolah rendah yang sering ketinggalan. Setiap kali cikgu bertanya, saya hanya diam. Bukan kerana saya tidak mahu jawab, tetapi kerana saya tidak faham. Segalanya berubah apabila sekolah saya mula memperkenalkan bahan pembelajaran digital dan konsep BIOTS. BIOTS bermaksud Bring Your Own Device to School. Kami dibenarkan membawa peranti sendiri ke sekolah, seperti tablet atau komputer riba, untuk digunakan sebagai alat pembelajaran. Dengan bahan digital, saya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada buku teks. Saya boleh menonton video pembelajaran yang menarik, lengkap dengan animasi dan suara yang mudah difahami. Jom saksikan gerbang BIOTS SK Setapak. Sekolah kami telah menyediakan platform digital one-stop center bagi memudahkan semua untuk mengakses maklumat BIOTS di sekolah. Melalui BIOTS juga, murid boleh mengakses aplikasi D5 dan menjadikan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan berpusatkan murid, di mana guru dan pelajar boleh mengakses pelbagai sumber digital di hujung jari. Daripada tidak yakin, saya mula berani mencuba dan akhirnya saya menjadi murid yang cemerlang. Namun, kejayaan ini bukan hanya kerana teknologi semata-mata, juga kerana bimbingan guru, sokongan ibu bapa dan usaha saya sendiri untuk tidak berputus asa. Assalamualaikum cikgu. Apa pandangan cikgu berkaitan dengan penggunaan BIOTS bagi program pendidikan digital di sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ivana. Terima kasih dengan soalan yang diajukan kepada cikgu. Pada pandangan cikgu, pendekatan yang strategik, iaitu pendekatan yang relevan dalam menyokong pelaksanaan pendidikan digital. Namun, Ivana, kejayaan pelaksanaan ini bergantung kepada pengurusan dan pemantauan yang jelas, iaitu daripada segi peraturan, daripada kesediaan guru itu sendiri. Jadi, sebagai penyelaras BIOTS di sekolah ini, peranan cikgu adalah memastikan BIOTS bukan sekadar penggunaan peranti sahaja, tetapi menjadi satu ekosistem pendidikan pembelajaran digital yang terancang, selamat dan memberi impak kepada kualiti pembelajaran murid. Terima kasih cikgu atas perkongsian sebentar tadi. Dan bahan digital hanyalah alat. Tetapi jika digunakan dengan betul, ia mampu membuka peluang kepada semua murid, tidak kira siapa mereka. Assalamualaikum Puan. Pada pendapat Puan, adakah penggunaan bahan digital di sekolah dapat melahirkan generasi yang cemerlang? Terima kasih tanya saya soalan yang baik itu, dan sebagai seorang guru besar sudah semestinya saya mengharapkan murid-murid akan mendapat keseimbangan dengan penggunaan digital, dan ianya juga menjadi salah satu dasar kerajaan di mana semua murid digalakkan menggunakan peranti bagi membuktikan murid-murid fasih digital dan guru-guru kompeten digital. Jadi apabila sekolah kita terlibat dengan hybrid yang dianjurkan oleh PPT Keramat, saya sangat bersyukur di mana semua murid diberi peluang belajar menggunakan peranti. Pada tahun pertama, tahun 6 2024 dan 2025 pun untuk tahun 6 2026 kita luaskan pada tahun 4, tahun 5, tahun 6. Anak-anak SK Setapak boleh menjadi anak murid yang cemerlang daripada semua adab, sasiah dan juga akademik dengan menggunakan digital, dapat memperkukuhkan lagi hasrat murni ibu bapa, terutamanya guru-guru dan murid sendiri untuk belajar dengan lebih cemerlang. Jadi peranti adalah sebagai satu alat untuk mencari bahan yang lebih advance, bersaing dengan murid-murid lain. Terima kasih Puan atas perkongsian sebentar tadi. Saya, Kayla Ivana Zahra binti Ahmad Firdaus. Jika dulu saya boleh berubah dengan bantuan digital, bayangkan berapa ramai lagi murid yang boleh berjaya.